Bahasa Malaysia taraf rendah. Di SJKC ini isu lama. Sebab Tong Chong ni persatuan yang mengatakan kalau kita standardiskan silibus bahasa Melayu di SK dan SJKC sama, jadi anak-anak Cina ni disusahkan dengan subjek Melayu. Dia kena ambil masa kaji bahasa Melayu apa semua kan. Jadi akhirnya penguasaan bahasa Cina dia akan terjejas. Jadi sebab itu silibus bahasa SK dengan SJKC berbeza. You tengok standard dia. Kalau bahasa Melayu darjah 6 di SK contoh kan, di darjah 6, SJKC punya darjah 6 juga, tapi standard dia darjah 4, darjah 3 je. Jadi saya nak sebut ini daripada dulu lagi. Sebab itu masa ada UPSR, peperiksaan mereka walaupun serentak, tapi paper bahasa Melayu dia berbeza. Bahasa Melayu di SJKC sangat mudah berbanding SK. Jadi kita ni warga Malaysia, ada ke treatment macam tu? Anak Cina bagi yang bahasa Melayu yang mudah-mudah, anak Melayu bagi bahasa yang susah-susah. Sedangkan kita ni warga negara Malaysia. Jadi ramai orang tak tahu benda-benda begini, tahu dia. Sebab itu bila bercakap kadang-kadang kita pun rasa pelik kan. You tahu tak asal dia, dari segi asal usul sejarah dia, dari segi epistemologi dia dan sebagainya kan. Jadi benda ni berlaku dan banyak lagi sebenarnya. Dia mungkin cikgu-cikgu bahasa Melayu yang mengajar di SJKC kan, dia kena syarat kena ada ambil bahasa Mandarin. Maknanya dia kena datang pada sekolah Cina. Sama juga cikgu bahasa Inggeris di sekolah Cina. Tak sampai begitu perjuangan mereka yang akhirnya pendidikan terpaksa tunduk. Bayangkan dia yang boleh tetapkan cikgu Melayu, cikgu India yang dihantar ke SJKC yang mengajar bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, mesti ada latar belakang bahasa Cina. Boleh translate. Sebab tak memudahkanlah. Pada saya tak boleh. Bahasa negara ini wajib dikuasai, suka ataupun tak suka. Kan? You nak ataupun tidak, dia wajib. Tak ada kelonggaran soal ini. Jadi benda ini dah berjalan sampai sekarang. Kementerian Pendidikan bukan tak tahu, dia yang jaga semua sekolah ni. Sekali kan. Di Indonesia habislah. Di Indonesia saya nak sebut zaman Soeharto habis semua sekolah berasaskan kaum dirobohkan. Di Thailand pun sama. Sekolah berasaskan kaum terutama yang mendatang imigran dirobohkan habis. Sebab mereka nak bina negara, mereka bukan nak bina bangsa. Masalahnya kita nak bina bangsa dan bina pula tu bangsa minoriti masing-masing nak bina bangsa dia. Walhal negara ini ditegakkan berasaskan kepada bangsa.